Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, perkongsian kali ini kita masak gulai daging kambing kawah ala-ala kenduri. Okey, menu ni memang sedap sangat-sangat. Okey, bahan utamanya adalah daging kambing. Kita basuh bersih-bersih, kemudian kita lumurkan dengan tepung gandum dan kita kacau-kacau dia. Kemudian kita buang air tepung gandum tu, kemudian kita peraplah lagi sekali, taburkan tepung gandum, kita perap anggaran 15 minit, kemudian kita cuci dan kita toskan. Okey, bahan penumis 4 sekawan. Kemudian kita ada ubi kentang. Seterusnya ada halba campur. Ini kita guna anggaran 1 sudu besar je ya. Halba campur. Daun kari. Kemudian bawang besar, halia dan bawang putih. Serta kunyit hidup dan lengkuas kita kisar halus. Cili kering ni saya rebus dulu biar dia kembang, kemudian kita kisar halus. Okey, seterusnya rempah kari daging ayam. Okey, rempah kari ikan dan cili kisar tadi kita satukan. Kita campurkan dengan sedikit air dan kita kacau-kacau. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan 1 helai daun pandan. Kemudian masukkan bahan penumis 4 sekawan. Masukkan pula daun kari. Okey, kita tunggu sehingga kelayuan. Kemudian baru kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Kita tumislah sehingga terbit minyak dan berbau wangi. Kemudian baru kita masukkan serbuk kari dengan cili kering tadi dan kita tumislah. Kita masukkan juga air. Okey, kita masukkan terisik kelapa. Dan kita masukkan paste asam. Okey, kita gaul rata dan kita tunggu sehingga terbit minyak. Okey, boleh masukkan buah tamak, tujuan dia nak lembutkan daging ya. Okey, kemudian barulah kita masukkan daging kambing. Okey, kita gaul rata, biarkan rempah-rempah tu meresap ke dalam daging tu ya. Okey, kita tutup kuali supaya daging tu cepat empuk. Okey kawan-kawan, ni dah mula terbit minyak. Kita dah masak ni daging kambing ni anggaran setengah jam. Anggaran setengah jam. Okey, kemudian bolehlah kita masukkan sedikit air. Kita masukkan ubi kentang dulu ya. Santan kemudian ya. Agak-agak separuh masak ubi kentang ni, agak-agak dia dah nak empuk, baru kita masukkan santan. Okey, kita masak lagi sehingga ubi kentang ini hampir empuk. Okey. Kemudian kita masukkan santan secukupnya. Macam ni saya masak setengah kotak besar sahaja santan tu ya. Saya tak habiskan, anggaran setengah kotak sahaja. Seterusnya bolehlah kita masukkan gula biar ada rasa manis sedikit. Kemudian kita masukkan garam secukupnya. Cukup ada rasa masin-masin sedikit. Dan juga kita masukkan serbuk perasa. Kita gaul rata. Okey, nampak kuah tu kurang, kita boleh tambah air dan kita kacau-kacau. Kemudian kita bolehlah kalau nak tambahkan daun kari pun boleh. Dan kita masak sehingga terbit minyak. Daging tu dah betul-betul empuk dan ubi kentang tu pun sudah empuk. Okey, mudah je cara membuatnya. Okey, kari ini memang sedap. Makan dengan nasi putih yang panas-panas ni, satu jenis lauk pun sudah cukup. Alhamdulillah.